Jauh dari radio, Taufik. Oh, okey. Jangan, aku tak nak dengar suara Jamal. Dah. Oh, okey dah. Terima kasih. Berapa umur Taufik? 21. Ngam. Dah boleh mengundi dah. Saya nak buat relax malam ni, okey? Okey. Tah macam mana malam Jumaat ni kalang kabut, Siapa? Siapa-siapa lah, kita semua ni lah. Oh. Contoh. Ini bukan contoh, Taufik. Tiap-tiap malam Jumaat kalang kabut. Betul, masih deadline tak dapat. Saya beberapa kali nak dengar, tak ada dapat daripada pukul 10. Saya cuba, sekarang baru dapat. Kau tipu lah. Takkan pukul 10 tadi kalang kabut? Weh, kalau orang tak dapat. Dia kalau play kan, dia kata arrow. Merah warna lampu kat play tu. Lampu kat play tu merah, Okey. Nanti kita hijaukan dia. Okey, tajuk kita apa, Taufik? Kematian. Ni ada cerita ke atau sekadar nak buat panggilan? Ini ada cerita betul bang. Dia sebenar lillahi ta'ala cerita ini. Okey, cuba cerita pelan-pelan. Silakan, Taufik. Okey, kematian Kematian kiranya benda ni berlaku dalam 2 tahun. 2010 dan tahun ni sekali, 2011. Mula-mula dapat tahu ni kisah saya ringkaskan saya ambil sinopsis dulu. Cerita ni kematian yang berturut-turut dalam masa 4 bulan, sebulan ada. Daripada bulan September, Oktober, November dan Disember, tarikh dalam 20, 21, 22. Itu tarikhnya. Kematian dah setiap bulan. Berlaku kat keluarga saya bang. Iya? Okey, cerita pelan-pelan. Okey, cerita ni start daripada benda ni dah lama lah. Sebenarnya saya dah tahu kan. Ini berkaitan dengan saka. Saka ya? Saka. Kita harap Muhammad Hidayat mendengar rancangan ini. Okey, kemudian silakan pelan-pelan. Okey, saka ni okey. Kemudian masa tu dalam proses nak berubat lah. Mula-mula biarkan dulu. Bila kami rancang nak berubat, satu keluarga dah mesyuarat. Bila rancang nak berubat dalam masa tak berapa hari nanti. Dalam masa berapa hari, tiba-tiba saya dapat tahu yang anak buah saya meninggal. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam orang kata macam sedar atau bukan tak sedar, macam terkejut kan. Tiba-tiba meninggal, kenapa kan? Okey, dulu ada masuk tahun lepas, tahun September, 21 September masuk berita lah. Matian yang tersedak susu kan. Oh, yang tersedak susu tu? Yap. Oh, yang tersedak susu Ada. Kita ada baca rasanya. Semua orang ada. Tersedak susu kat Putrajaya itu abang saya, anak bos saya meninggal. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, dah kira macam settle kan. Okey, bulan depan ni kami rancang macam nak berubat lagi. Nak berubat lagi. Tiba-tiba dengar rupanya bini kedua dia meninggal. Maksudnya orang ni dah meninggal lah. Saya malah nak cakap atuk saya kan. Atuk saya yang punya benda tu. Oh, atuk. Dan bini kedua, nenek saya, nenek tiri saya. Nenek yang kedua atuk lah Nenek. Dia meninggal. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mula-mula 21, yang ini 22. Yang itu 21 di bulan 10. 21 bulan 9. 21 bulan 9. Ini 22 bulan 10. 22 di bulan 10. Nenek lepas tu dalam bulan depannya lagi pakcik saya meninggal. Okey, lepas nenek meninggal tu berancang lagi nak berubat ramai-ramai lagi. Rancang lagi. Lepas tu bulan depannya meninggal lagi seorang pakcik saya. 21 hari bulan 11. 21 hari bulan 11. Lepas tu kami rancang lagi. Dah tak pati kan. Lepas tu bulan 12, 23 hari bulan 12, pakcik saya meninggal. Pakcik seorang lagi meninggal. Dalam kejadian tu macam-macam kami rasa dekat rumah ni. Macam orang kata kena gegar kan. Nampak budak-budak lari. Nampak macam perempuan terbang atas bumbung. Kalau kita kadang-kadang kita berdengar kucing lalu kat atas bumbung kan. Tak ada kuat sangat bunyi dia kan. Tapi ni bang macam orang kata pesta wil-wil lah. Iya ke? Bergegar bang kuat. Macam pesta wil-wil atas bumbung? Pesta wil-wil kat atas bumbung ni. Lepas tu redha lah. Astaghfirullahaladzim. Zikir lah macam-macam lah. Macam Yasin lah. Lepas tu tak lama lepas tu okey kami rancang
kami tak nak, kami plan lah. Kami tak nak rancang apa-apa dah, berubat dah. Malamnya, kami cakap macam tu. Ada orang datang cakap terima kasih masa tidur. Allahu Akbar, meremang aku. Abang saya tidur kat katil tu. Kepala dia tingkap. Okey. Tingkap. Lepas tu tak lama tu dia rasa macam angin kuat. Sekuat-kuat ni bang. Tak lama tu ada seorang kelibat datang kat cermin tu cakap terima kasih. Terima kasih bang. Masa tu meramang gila dulu bang. Terus malam tu satu keluarga tidur satu bilik. Satu bilik bang. Tak lama kami dah terancang. Tak lama lepas tu ini kira macam ni baru-baru lagi bang. Atuk saya meninggal fresh lagi bang. 2 minggu lepas. Sekali lagi. Atuk anda baru saja meninggal 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Yang ada saka. Okey. Berapa umur dia meninggal? 76 tahun. Okey. Tak lama sebelum dia meninggal tu, kami rasa macam 2 hari sebelum meninggal tu, abang dapat bayangkan macam mana langsui lalu sebelah telinga. Macam itulah saya rasa masa saya baru balik daripada berniaga. Ada langsui melintas sebelah telinga. Abang macam tu boleh fikir abang macam mana bang. Nak tergolik motor tak ke mana, orang tak ke mana bang. Kau tergolik tak jujur? Tak ada, alhamdulillah tak ada. Nak tergolik terlepas motor. Lepas tu tak lama tu macam-macam bang. Bapak saya lah nampak. Nampak pocong lah macam-macam. Lepas tu tak lama lepas tu bunyi burung. Malam tu burung bising gila bang, burung malam tu. Burung tu sahut menyaut. Orang kata macam nak meninggal. Dengar kan. Sekali esoknya kami tak sedar dia dah meninggal bang. Siapa sekali lagi? Saya esoknya yang burung bising tu. Burung bising dekat kawasan rumah. Dekat kawasan rumah tu. Okey. Esoknya maghrib. Bila saya pergi kat atuk saya tu nak bagi makan. Memang atuk dah ada nazak dah. Dah nazak dah. Berapa lama dia nazak? Dia nazak. Dia tak nazak bang. Dia macam orang kata macam stroke. Tak boleh bergerak. Dia macam tak boleh bergerak, stroke Kalau cikgu Dayat dengar. Dia sedang mendengar sekarang? Kalau dia sedang mendengar, dia orang kata kalau orang yang bela macam-macam dia akan makan tuan kan. Okey. So dia akan macam lumpuh. Orang kata macam lumpuh, tapi sebenarnya dia bukan lumpuh. Okey. Jadi macam tu lah. Dia terlantar. Dah dekat 4 tahun dia terlantar. 4 tahun dia terlantar Maknanya kau sebagai cucu yang selalu bagi makan dia. Okey. Lepas tu magelak. Saya buat macam biasa. Nak pergi makan. Bagi makan saya letak dulu makanan. Saya ambil kain untuk lap untuk orang kata letak kat dada dia kan. Bagi tak ada macam tumpah lah apa-apa nasi kan. Okey. Bila saya letak benda tu, saya sedap muka dia dah mulai macam. Mata dah ke dalam. Abang pernah tengok orang sakatul maut tak bang? Orang nak meninggal. Pernah. Tapi mata dia ke dalam bang. Mata dia ke dalam. Tak nampak mata. Serius ah? Serius. Itu saya macam terkejut lah. Tapi itulah kematian yang berturut-turut. 4 bulan. Itu yang tak boleh terima bang. Panjang lagi cerita dia, tapi malas lah. Yelah. Saya faham. Habis semua faham. Kau ni muda lagi. Tapi kau bercerita, walaupun dia agak... Yelah, style kau cerita, tak ada masalah. Habis semua rasa okey. Bagus. Yelah, kau 21, tapi pun kau nak cerita semua perkara yang telah berlaku. Tak boleh kita ceritakan satu hari ni bro kan? Betul. Tapi habis semua dapat rasa lah. Habis semua rasa, pendengar-pendengar dapat rasa. Dan tak perlu kita cerita sampai bogel semua bro. Betul lah. Cukuplah sekadar mana yang kau cerita. Sebab kau yang mengalami sendiri bagaimana keadaannya. Bercerita dengan yang mengalami memang lain. Taufik. Atuk sudah meninggal. So bagaimana anda rasa keluarga anda sekarang ini, setelah 2 minggu ini atuk meninggal? Rasa macam biasa lah, macam tak ada apa. Tapi dalam keadaan yang orang kata macam
satu tak sedar, macam orang kata macam tak ada apa-apa, macam dia masih hidup lagi. Sebab dia hidup pun masa tu terlantar. Jadi tapi gangguan-gangguan tu alhamdulillah tak ada lah. Tak ada lagi dah. Alhamdulillah tak ada lah. Jadi masa saya jaga atuk saya tu macam-macam benda saya nampak dah. Soalannya, adakah anda sahaja yang seolah-olah bertanggungjawab ataupun anda saja yang dipertanggungjawabkan ataupun tanggungjawab menjaga atuk punya makan tu anda saja atau mak ayah, adik-adik, sepupu? Silakan. Dia macam orang kata ikut turn lah. Tapi saya rasa saya rela. Saya yang buat dalam sukarela. Saya rela. Volunteer. Saya yang jaga. Ya ke? Berapa lama dah anda punya bahagian dengan atuk, menjaga atuk ni, anda sendiri? Setahun lebih ya. Kenapa anda tersentuh sayang untuk menjaga dia sedangkan ramai lagi barisan-barisan cucu dia? Saya yang tak macam orang kata yang bukan mampu. Orang kata macam yang serasi dia bang. Dia kalau nak bermain dengan orang yang berilmu dia bang, kena ada serasi bang. Kalau tak belaga. Dia kena macam kata kalau orang yang ada ilmu dengan orang yang ilmu itu belaga namanya. Jadi yang serasi lah. Tu saya je lah yang serasi. Yalah, kau pun ngam dengan atuk maksudnya betul lah. Bagus bro, bagus. Kau umur 21 Tadi kau dengar perbualan Bisma dengan Mama Hidayat tadi? Tak dengar bang. Putus Putus. Aduh, sayang. Tapi tak apa, nanti Abang Isma akan telefon lagi Mama Hidayat. Nanti kalau dalam keadaan tenang, mungkin pukul 3 ke, mungkin kita bagi dia pula bercakap. Dan mungkin dia boleh komen sikit daripada apa yang anda ceritakan. Saya yakin dia sedang mencatat apa yang perlu dia perbualkan nanti. Wah, saya yakin. Tapi saya nak bawa bagi petua bang dekat mereka yang masih takut lagi dengan benda-benda yang halus ni bang. Silakan saudara, dengar sini. Ni budak 21 tahun nak bagi petua. Kalau kita bagus kita ambil. Silakan. Okey, saya ni cerita pasal pengalaman dan juga nasihat kepada orang-orang lama kan. Kongsi. Kita kongsi lah. Kalau contohnya kita macam ternampak satu benda yang kita macam asing, halus, kita macam tak pernah nampak. Bayangkan muka dia tu bang. Muka penuh, kita ibarat kita ni penuh dengan dosa bang. Muka ni muka neraka, kita geram gila dengan dia. Dan satu perasaan yang kita kena ada bang, kena takut dengan Allah bang. Kalau kita tak takut dengan Allah, lagi benda tu akan takut dengan kita bang. Itu dia bang, simple lah benda ni. Saya bukan nak cakap besar lah, sebab saya pun dah kata jaga acap kali bang, nampak benda ni kelibat, ganggu. Dia kat dunia ni 2 orang je yang terpilih bang. Bukan 2 orang lah, 2 benda macam kata apa? Dua perkara yang kita akan berlaku. Sama ada kita nampak dan kita dengar. Kita diganggu dengan penampakan dan kita diganggu dengan kedengaran. Pendengaran ya. Kadang-kadang dia kacau kita dari bisik-bisikan kan. Yelah, baguslah. Kau muda-muda lagi, kau dah matang dan sudah melangkah ke satu arah yang kena berani, betul tak bro? Kalau takut macam mana nak jaga atuk? Betul. Saya yakin kalau tak ada cucu macam kau, kalau semuanya penakut macam Q lagi semuanya tutup radio tu, siapa nak jaga atuk? Aduh, betul lah. Tapi tak tahulah bahagian kau ni apa sebenarnya. Itu apa semua tak tahu. Pelan-pelan lah bro, hidup ni jauh lagi. Kau baru 21, jauh lagi ya. Pelan-pelan lah jalan. Dan kalau ada lagi perkara-perkara boleh dikongsikan, menjadi saksi. Dan orang-orang macam kau ni, Abang Ismail rasa lah, orang macam kau lah yang bakal menggantikan Muhammad Hidayat dan kawan-kawan yang lain, meneruskan lagi perjuangan. Faham tak? Tapi kena belajar lagi lah bro, insyaAllah kan? Boleh InsyaAllah. Jaga diri baik-baik. Bang. Assalamualaikum, Taufik. Waalaikumsalam. Satu lagi. Rumah kau kat mana ni? Kau pengen daripada mana ni? Dekat area Hulu Selangor, Felda Sungai Tinggi. Felda Sungai Tinggi, Hulu Selangor ya. Baik. InsyaAllah. Jaga diri baik-baik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia saudara.